Is it ada? Pakai helmet. Terima kata. KZ Pro. KZ Pro. Motor apa ni? Ini brand Malaysia punya. Brand Malaysia punya baik punya ni. Ranger Max Boss. Okay. Dan try test. So hari ni kita orang naik motor sebab hari ni hari Jumaat. Okay, lepas tu nak pergi ke sana. Nak pergi berbuka puasa, pergi ke bazar dekat Kelembang tu. Confirm susah. So hari ni pakai motosikal. So jalan saya macam lagi syok lah. Lepas tu dapat elak daripada jam. Let's go. Weh, lama siap kau punya POV di belakang. POV penumpang di belakang lama siap. Lawa? Serius lawa? Okay, helmet KZ Pro mari. Berada menyelit tu. Wah, tinggi bang. Tinggi. So aku kalau macam aku ride, aku suka prefer jalan kampung lagi tau. Sebab kita boleh tengok suasana. Memang tujuan utama tu untuk santai tengok kampung-kampung je. Tengok, hui. Dari tadi sampai sekarang ni banyak gila pokok yang berbunga macam ni. Ni kalau semua berbunga macam ni macam area Jepun dah. Sini macam sakura. Bang slow bang. Susah nak lalu dekat tempat orang yang banyak lalu lalang. Oi, kiri kanan. Kau pakai windshield ni silau lagi ke? Silau juga. Ada ya? Ada ya. Apa dia buat dari tadi? Gagak. Okey, ngam ni. Sama retro. Okey, mantap. Siap. Okey guys. Saya datang ke Pantai Kelembang Melaka. So, hari ni kita orang jalan kat sini, aku dengan Hafiz, untuk mencari makanan lah untuk berbuka puasa. So Pantai Kelembang ni dia basically dekat Melaka. Yang tempat yang kita nak lalu ni dia dipanggil Kelembang Street lah. So tempat ni memang panjang, dari depan ni sampai hujung sana. Aku rasa kita orang pun tak jalan sampai habis kot, sebab depan ni pun dah cukup banyak dah. Macam-macam ada dah ke depan. So tak apa, mari kita teruskan tengok apa yang ada kat sana. Ciao. Apa? Bayar sewa. Cari tempat ni kan. Macam-macam ada. RM5 satu pieces. Kursi RM5. Taklah ramai yang nak bazar ni kan? Okey lah. Tapi dia tak crowded macam yang tadi tu. Okey lah. Tak ada serabut sangat. Air pun tengah surut guys. Kita kena lawa ni. Tu ni. Kan? Tempat tu ni sana tu. Kena kita buka kat sana lah kot. Bayar sewa tu entah berapa, RM10 kot. RM5. Satu kursi RM5. Berapa lama sekali? Itu unlimited. Unlimited. Sampai malam pun boleh lah. Boleh. Sekarang ni kedai makan mana ni? Apa? Mana kedai makan sekarang ni?
Kedai makan mana sekarang? Oh tu lah. Tak masalahnya. Tuan datang sini cari makan ni. Ni banyak butik-butik. Dah pukul 7 kan. Lagi setengah jam. Kita orang masih berjalan sekarang. Bila kurang macam bazar raya ni. Banyak baju-baju. Kalau waktu hari biasa dia pun bukan dia memang macam ni. Tak. Biasa sebelah ni. Sebelah ni je. Oh, sebelah ni tak ada. Sebelah ni jual makanan banyak. Oh. Baju-baju kurang. Ni kasut. Kasut. Beli bis. Sandal ke? Sandal. Ni air. Air ada. Cuma kita tengok depan. Oh ni fresh ni. Ni fresh ni sedap. Ada Ada lemon-lemon ni. oh sedap. Ni sedap. Kita kena tengok dulu depan. Ada lagi menarik. Kan? Oh vanilla blue sedap. Ni. Padu air. Pernah try vanilla blue? Dah? Pernah? Sedap. Sedap. Vanilla blue. Tapi saya ni kena ambil yang refreshing sedap ni. Ada yang ambil yang ada buah-buah sikit ke. Apa ni? Soda lemon ke? Soda lemon sedap. Dia masam, soda herb ke? masam. Lepas tu dia punya lemon tu bagi apa? Rasa refreshing. Ni kau tengok ni. Semua ni. Please. Buah-buah ni. Ni baru dia habis. Soda herb. Sebatang RM1 bang. Sebatang RM1. Sebatang RM1 bang. Betul. Macam-macam ada. Satu batang satu RM1. Macam-macam ada. 10. Oh, yang sana RM2. Yang sana RM3. Oh, yang ada RM3. Plastik ya bang? Untuk dilambung kita ada. Oh, okey. Mantap. Mantap. Macam-macam ada ni. Banyak cucuk ni. Alright, nasi suam suap. Ada. Macam-macam ada. Okey. Mantap. Oh ni cheese. Ambil. Dah selesai. Beli yang loceng RM1 satu tadi. Tapi yang ni aku beli yang RM2 lah. RM2 beli kat sana. So jalan tadi brother tu tanya lagi, bang nanti post video kat mana? Dia kata okey. So dia tanya post video kat mana. So aku pun bagi tahu lah aku punya ni channel. Then dia kata tak apa, nanti dia tengok kat dalam. So basically aku dapat satu lah baru. So ini jagung cheese tarik aku beli untuk buka nanti. Kat sini gua acah-acah ada. Okey. Sekejap lagi kita pergi yang belah sana pula. Tengok ada apa kat sana. Dilarang membawa makanan luar. Okey. So makanan dah ada. Aku beli sweet corn, loceng, air. So jajan semua dah ada. Sekarang member tinggal nak beli yang ni pula. Okey. Kena beli apa bis? Air. Okey. Air macam-macam tu. Dekat sini dia banyak pakaian semua. Yang makanan, jajan-jajan ada lah, tapi makan berat tak ada. Dekat sini bazar raya sebenarnya. Bazar raya. Bukan bazar Ramadan. Oh, ada beza? Air. Oh. Apa beza dia? Bazar Ramadan ni orang jual makanan untuk buka puasa lah. Bazar raya ni kan. Ya. Baju raya. Oh, patutlah. So sini target dia orang yang dah berbuka lah sebenarnya. Okey. Barang-barang baju banyak kan. Baju semua kiri kanan, baju, kasut, stocking, seluar. Macam ni seluar. So kita salah pergi tempat lah ni. Tak apa. Dah ada ni lah. Dah ada jajan-jajan. Dia dah ada. Tak alas perut dulu. Jadi kita cari kedai makan sebenar. Boleh? Kedai makan yang sebenar. Aku okey je. Aku sebagai penumpang. Member buat motor dia. Okey. Kita punya target nak cari spot duduk lah. Spot lepak. Yes, betul. Okey. Kita orang tembus ke pantai. Actually dia sebelah ni je. Ni yang tempat-tempat bazar tadi tu. Jom pergi sana. Pusing sini. Oh, ini dia pantai dia. So sekarang ni baru betul dekat Pantai Kelibang nama tempat ni? Betul. Okey. Sana Terawal. Mana?
So sekarang ni kita cari lah spot lepak nak duduk sebab lagi 15 minit nak buka. Wah. Woi, serius lawa dengan lampu dia lagi. Dia nampak macam vivid. So untuk video kali ni maybe korang akan dengar suara macam bercampur-campur lah. Pasal dekat aku ni aku letak mic, pasal dekat dia pun aku letak mic juga. Betul. So kadang-kadang kita orang ni macam berebut nak bercakap. Suara tu jadi bercampur. Ya, betul. Oh, terasa macam artis pula orang tengok. Tanya video apa dia orang buat tu. Tadi dah kena dah. Tadi masa beli launching tu dia orang ni tanya, "Bang, nanti post video kat mana?" Aku cakap post video kat YouTube. Pasal dia terus minta ni, apa nama YouTube? Aku pun tulis kat dia. Oi, kita dapat satu free subscriber. Kat sana boleh duduk. Ui, dia orang dia segila dia duduk situ. Sana dekat. Tengok. Rasa kuning. Lepas tu jalan kat pasir lagi. Sekejap pergi mana kuning kacau aku. Wah. Orang lain apa buat video semua apa pergi makan biasanya couple. Kita Dah couple kan. aduh gitu lah. Adalah dia tak semestinya couple. Kawan pun boleh juga keluar. Kalau kau dapat awet Cina, anak pun handsome semua. Kalau anak lelaki handsome, anak perempuan lawa. Kulit putih, tinggi pula tu. Oh, kau dapat Melayu tak handsome lah. Tak pasal aku, yalah dia bila genetik kita bercampur, biasanya hasil tu padu lagi. Biasanya Melayu dengan Pakistan ke, orang tengok muka tinggi-tinggi. Ha? Cuma tak? Tak kalau saya ni. Okay guys, so dah settle makan-makan apa semua. So sekarang ni plan dia nak pergi ke surau yang berdekatan. Habis nak bersolat dulu. Okay, ciao. Kalau ada apa-apa aku tunjuk lagi. Kalau tak ada, lepas ni maybe pulang lah kot. Santai-santai. Okay, see you guys. Bye. Tengok bagi ombak tu. Oh, lampu terang bos. Clear. Cuba test highlight sekali. Dapat motor. Oh, gila terang. Siapa yang cakap motor ni tak best, orang tengok lampu dia. Motor smart bos. So ni cara nak buka apa? Cara nak buka seat dia untuk isi minyak. Korang tengok macam mana cara dia. Masuk kunci kat sebelah itu. Okay, buka. Gitu. Mantap. Mantap. So nak teruskan perjalanan ke Thailand. Thailand siut tu. Woi, lori terbalik. Woi, lori terbalik guys. Oh, gila-gila. Mai. Ni apa? Lori minyak bukan? Ha? Gila-gila. Aduh. Macam mana boleh terbalik tu? Buat poster tau. Tu lah. Tu
ringan biasalah. Okey. Saya sampai ke Tampin. Oh, ni POV apa? Motosikal jalan kat Pekan Tampin. Lawa. Okey. Satu hari nanti confirm aku renew view ni. Confirmnya. Okay guys, akhirnya dah sampai ke sini. Selamat datang ke Pantai Kelebang di oh. Okay guys, selamat datang ke Pantai Kelebang di Melaka. Dah, itu je aku punya. Gila. Dah. Aku dah. So, ni Pantai Kelebang Street lah nama dia. Dekat Melaka. Mozzarella. Bacon cheese tarik. RM2 mangkuk besar ni. Dah 3 kali attempt untuk ikat apa kita punya tripod dengan jaket dekat sini. Akhirnya berjaya lah. Pakai tali yang sedia ada. So dengan rupa motor ni macam ni. Bila kita bawa macam ni, dia macam touring punya style.